Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini sekolah kami telah mengadakan peluncuran program Nilam. Program Nilam Nadi Ilmu Amalan Membaca terus menjadi inisiatif penting dalam membudayakan amalan membaca dalam kalangan pelajar. Peluncuran program ini diadakan dengan penuh meriah bagi menyemarakkan semangat cinta akan ilmu serta menggalakkan murid menjadikan membaca sebagai amalan harian. Majlis peluncuran yang berlangsung di sekolah ini telah disempurnakan oleh pengetua dengan gimik simbolik sebagai tanda bermulanya program sepanjang tahun. Ilmu bertambah jadi kebanggaan. Burung terbang di langit biru, jam sebentar di pohon jati. Diharapkan pelaksanaan program Nilam ini dapat melahirkan generasi yang berilmu, berfikiran kritis dan berdaya saing. Usaha berterusan daripada pihak sekolah, guru serta ibu bapa amat penting bagi memastikan program ini mencapai matlamatnya. Semoga budaya membaca terus subur dan menjadi amalan sepanjang hayat dalam kalangan warga bebas. Saya Zarif Ashraf Rifki bin Zafasdi, wartawan SBB TV SMK Bukit Besar. Be best, be the best.